sesuai. Kat sini sesuai. Ustaz nak terangkan tajwid tu. Okey. Kita Okey, tengok okey. sama-sama Kat sini alif. Ustaz tulis dah Tak lanjut. sempat Tak apa. tangkap tak? Tak apa, tak apa, tak apa. Tak apa, tak apa. Sekejap jangan risau, Okey. jangan risau. Ustaz tulis je siap dulu, tak apa. Mim, Alif lam mim lamun mimun ra. Okey. ro. Okey. So kat sini maksud kat sini alif Alif lam sini pula. Alif. Okey, kita tulis dulu. alif Kita isi lam dulu. Fill in the blank dulu. lamun Lam, mun fa mim. mim Ya Allah, sad. tulisan mim tak dulu tak ubah mim ni. Okey je ke? Okey, sad. Okey, lepas tu kat sini. Kaf. Kaf ka Ha. ya Ya. Okey, ya Ain. sad. Sad. Okey, alright. Okey, jom kita tengok sama-sama Kita tengok sama-sama kat sini. Okey, tadi yang pertama mukhaffaf, sorry. Musakal ialah yang musakal yang berat Apa kan sebab ada yang idgham. berat? Okey, Mm-mm. mau kita tengok contoh. Hukum idgham contohnya apa? Contohnya mim mati berjumpa dengan mim. Mim. Betul tak? Mim mati berjumpa dengan mim. Apa Betul. nama dia? Idgham apa ni? Miss Lain nak Miss Lain. Idgham yang lain contoh. Itu contoh je. Nampak tak macam mana kita nak jadikan di idgham ni kita kembali kepada basic tajwid. Sebab tu saya kata hukum qat'ah ni dia terikat juga pada hukum tajwid. Itu that is why. Okay, sebab tu. Okay, alright. Jadi ni apa ni? Alif lam mim ra ni dia apa? Dia masuk dalam hukum apa ni? Musaqal Alif musaqal ke lam mukhaffaf? musakol. Kenapa musaqal? Sebab dia ada idgham. Betul, Sebab sini dia berat. musaqal sebab dia berat. Ni musaqal. Okay, so kita tengok ni pula. Alif Lam lam. mim Sama sama tak ni? juga. Sama tak? Musakol juga. Berat juga. Musaqal. Musaqal sama enggak? Okay. Okay, right. Kat sini pula kita tengok ni. Kaf, ha, ya, Ya. Ini tak ada. ain, sad. Okay, nun mati bertemu dengan sad, apa hukum dia? Izhar. Ya, Buat hakiki. Allahumma salli ala Muhammad. IKH. Alamak. H. Jadi kat sini tidak ada Tidak ada idgham. Jadi dia idgham. musakal ke mukhaffaf? Mukhafaf ringan. Mukhaffaf. Yang ringan sebab tidak ada Tidak ada idgham. idgham. Idgham tak ada kan? Itu je. Clear. Dengan Mukhaffaf satu lagi je. latihan Ustaz. Okey. Oh, Satu clear. lagi.